Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pada 6 hingga 8 Mei 2025, sekolah kami telah mengadakan lawatan ke Kuala Lumpur dan Selangor anjuran Pusat Sumber Sekolah dan unit kokurikulum SK Kedai Buloh 2. Di sana, kami telah berpeluang melawat salah satu mercutanda Islam teragung di Malaysia, iaitu Masjid Shah Alam atau dikenali sebagai Masjid Biru. Masjid ini mula dibina pada tahun 1982 dan telah disiapkan pada tahun 1988. Ianya dinamakan Sempena Sultan Selangor yang ke-8, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, dan menjadi masjid negeri yang terbesar di Malaysia. Kubah biru yang mengagungkan ini merupakan antara yang terbesar di dunia. Gabungan seni bina Islam dan moden menjadikan masjid ini sangat istimewa. Saya rasa senang dan saya rasa seronok sangat bila berada di dalam masjid ini. Saya baru tahu masjid ini boleh memuatkan 20,000 jemaah pada satu masa. Lawatan ini memberi banyak ilmu tentang warisan Islam. Lawatan ke Masjid Shah Alam meninggalkan kenangan yang mendalam buat kami. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Ustaz Hazizul Mastin yang telah banyak membantu kami sehingga kami dapat merealisasikan hasrat kami untuk mengunjungi masjid yang gah ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada Kak Linda yang mengiringi kami sepanjang kami berada di masjid. Semoga masjid ini terus menjadi lambang keindahan Islam di Malaysia. Terima kasih Masjid Shah Alam.